Tapi saya selalu pakai batik. Selalu pakai batik Selalu hari. ke every day? Every day. Saya dengan Datin pun pakai batik. Tapi kalau kita tak pakai, siapa lagi? Kita tengok kalau kita pergi ke Indonesia contohnya kan. Semua orang pakai batik. Betul. That's why the batik industry in Indonesia is very vibrant. Kita sebetulnya tukar-tukar. Kita di sini ni sebetulnya dulu tak ramai orang pakai batik. Lepas tu bila Pak Lah kerajaan suruh pakai. kena pakai. So bila dia suruh pakai, industri batik di Kelantan dan Terengganu naik. Betul. Sebab terpaksa pakai. Dan batik ni kan satu, kalau kita dah pakai sekali dua kali tu kena tukar pula. Kalau macam baju biasa tu, kalau kita kata untuk lelaki lah, alah baju putih kan, long sleeve atau sama. biru, seluar tu hitam pun, anytime. Dia tak payah tukar pun. Macam tu je. Tapi kalau ada batik ni kena tukar-tukar. Kan? Nak datang podcast kata, hari tu podcast pakai batik mana saya tanya pada Ashraf. Dia boleh hantar podcast yang the last 4-5 podcast. Tengok podcast batik yang sama pula ya. So macam kita orang lelaki ni, korang ingat. Tapi kalau perempuan tu, dia ingatlah. Perkahwinan mana dia pergi, di mana dia pergi, dinner yang mana dia pergi, batik yang mana dia pakai. Kita yang kurang lah kadang-kadang tak kisah sangat. But I think it's very relevant sebab lepas bila habis Pak Lah itu, bila Datuk Seri Najib datang, dia gunakan orang kata macam pakai baju kan. Semua buat yang tu je, pakai yang putih, logo-logo sini kan, semua pakai tu je. So batik industry went down. Baru-baru ni PMX kita kata boleh pakai batik. So dia hari Khamis batik. So kita pun kat Maidin memang pakai batik pun seberapa boleh. Kita pun hari Khamis batik, Dulu kita kerja hari Sabtu. Jadi kita batik hari Sabtu. Lepas tu Gen Z ni tak nak kerja hari Sabtu. So kita kena cuti juga hari Sabtu. So hari Khamis lah pula pakai batik. Pasal kalau Jumaat tu nak pergi sembahyang, pakai baju Melayu, kuta kan. Kita pun nak juga orang pakai lain-lain. Betul. Sebab kan Maidin jual baju. Kalau boleh. So kita kena encourage lah. Orang kita ni tukar-tukar sikit. Hari Jumaat pakai kuta, hari Khamis pakai batik, hari lain pakai apa saja.